Yang dihormati, untuk selanjutnya yaitu ucapan dari Ketua Umum Komiti Semarang yang akan disampaikan oleh Saudara Zulfikri Abdul Aziz. Dengan segala hormat dipersilakan. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Utama kali panjat puji kita syukur kepada Ilahi yang mana limpah rahmat, hidayah dan juga segala nikmat boleh kita mai kumpul dengan keadaan sihat wal afiat. Salawat serta salam kita paparkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah selaku contoh dan juga teladan bagi kita semua, baik yang berada di sini dan juga seluruh umat manusia yang berada di muka bumi ini. Beliau juga selaku bapa revolusioner yang sanggup mengubah alam jahiliyah kepada alam Islamiah, alam buta huruf kepada alam mengenalkan huruf, alam gelap gelita kepada alam terang benderang. Dan tidak lupa doa restu kita sampaikan kepada para mujahidin, para mujahidah, para alim ulama, para tokoh-tokoh, babo mama kola, termasuk juga mahasiswa atau kita di sini yang sanggup mengorbankan harta benda serta jiwa raga tak lain tak bukan demi meninggikan kalimatul haq, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat Ketua Umum HMPI Semarang, Saudara Suheri, dan juga staf jajarannya. Hormat saya juga kepada yang kita tidak boleh terlupa, yaitu Ketua Pelaksanaan serta staf-stafnya yang melaksanakan program ataupun kegiatan pada hari ini. Dan tidak lupa salam kasih saya kepada teman-teman, sahabat dan juga sahabati yang mengikuti acara pada malam ini bersama. Saya sangat bangga sekali dan juga sangat bahagia. Lama sekali kita tidak boleh kumpul ramai-ramai seperti ini. Teringat saya boleh kita kumpul bersama dan juga kerjasama pada 2023. 2023 pada tanggal 3 Syawal juga kita buat acara Melayu Raya di BBI Pondok Riyadul Jannah ngalian. Kita ikrar bersama pada hari itu. Bagi yang dia tu boleh ingat momen-momen tu. Tahun kemarin kita tidak sempat. Jadi tahun ni sepakat saya sama Kak U Suheri kecek untuk nak membuat lagi, oleh kerana kemarin kita dapat amanah dari mate-mate juga, mate Ketua Umum dulu, dan setiap 3 Syawal kita kena ada kumpul, ada partisipasi ataupun solidariti sama masyarakat tani. Jadinya cetulah kira gimari cetuh pada 3 Syawal juga raya 3 jatuh hari ni. Jatuh hari ni kita boleh selenggara juga. Pada hari ni kita bentuk kita iaitu bentuk camp kegiatan Patani Student Solidarichan Consolidation Camp Consolidation balik lagi. Gagak bahasa Inggeris. Sorry. Jadi tujuan kita seperti mana yang dipapar tadi oleh Ketua Pelak boleh kita meningkatkan kesedaran sama-sama kita terhadap untuk peduli lingkungan. Dan juga sesuai tema kita di musik tadi, pelestarian alam dan perjuangan masa depan
Patani. Dah mungkin sebentar lagi kita ada seminar juga, dah forum diskusi, dialog bersama, dah detail bagaimana seperti mana yang diangkat tema tadi, dah tak lari jauh dengan tema hak rumah, Melayu Raya hak rumah, dah suci, apa sih, dah green Melayu, suci Patani, dah tak lari jauh tema hak rumah, pokok usahanya iaitu nak menciptakan Melayu mukmin, Melayu mukmin bagaimana, dan juga di suci Patani itu kita boleh melihat daripada masa Prayut Caoca. Saya beri kenal tak Prayut Caoca? Prayut Caoca. Cetuh dia kata perobo nama dia buat perobo nak dia ada SEC program SEC iaitu Pen Patana Fisik di Chaidan Tai. Tu kita nak bisa sedar kembali apa yang mereka buat apa saja duk musik mari tu dia nak bangun rongang tu 40 lebih hampir 50 rongang di kawasan 3 wilayah kita. Jika kita tidak mempaduli terhadap lingkungan masyarakat, apa dampak bagi kita semua, termasuk masyarakat tani sendiri. Seperti itu. Pen sedikit Jawa. Southern Corridor betul. Bisa lagi. Mungkin ada hak dah. Gotu lagi. Seperti itu. Mungkin malam ni kita boleh diskusi ataupun dialog bersama sama narasumber luar biasa mungkin Yalah pelaksana. Narasumber luar biasa pada mana ni. Kita bersama dialog, tanya ataupun upah gimana. Mungkin cukup bagi saya. Mudah-mudahan dengan adanya acara pada kali ini boleh kita sadar bersama dan juga lebih kita peduli terhadap lingkungan, baik di segi mana saja, di segi alam dan juga di segi masyarakat tempat kita masing-masing. Begitu saja bagi saya, kurang lebih mohon maaf jika ada salah silap, mohon maaf. Satu lagi lupa ni. Bahwasanya kita masih hidup di dalam raya lagi. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin semua. Bagi saya sekadar saja. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, yang memberikan kesehatan dan memberikan kurnia-Nya kepada kita semua, yang mana kita masih bernafas sampai hari raya Idul Fitri. Begitulah kita memperbanyakkan bersyukur kepada Ilahi. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai bapa revolusioner, beliau sebagai sang mengubah alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, alam buta huruf kepada alam mengenalkan huruf, alam penjajah kepada alam kemerdekaan. Begitulah kita banyakkan bersalawat kepada beliau. Semoga hari yaumul kiamat nanti tak akan dapat syafaat darinya. Allahumma amin. Doa dan restu kita sampaikan kepada sang pengorbanan demi bangsa tanah air, iaitu alim ulama
guru-guru wati, mujahidin mujahidah dah yang sanggup bertumpahkan darah dah, bertumpahkan titik peluh dah demi meninggikan kalimatul haq la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dah baik, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, salam hormat saya kepada Ketua Umum Pemiti Semarang, salam hormat saya kepada Ketua Pelaksanaan dan salam hormat saya kepada kita-kita dah yang sanggup dah ikut bersama dah pada malam hari ini. Dah baik, Sani dah sudah 2 kali dah lah. 2 kali dah berjumpa dengan saya. Dah tu. Jadi pada sekali ini dah kita nak diskusi dah ataupun buah lah. Dah kita nak buah dah terkait dengan Green Melayu dah Suci Petani. Dah yang mana kita dah bertapak di alam dah indah dah seperti dah pada malam hari ini. Dah yang mana kita sapa tadi. Dah sore tadi. Dah yang mana kita tengok kehijauan ataupun dah kesuburan dah ciptaan dah ilahi. Dah tu orang kata apa, orang kata green dah ataupun hijau. Tu nak menunjuk kata jikalau dah kita itu pelestarian alam dah, maka alam juga dah yang memberikan hasil dah. Dah dan tidak lewatkan masa dah saya akan menjemput dah ahli panel dah yang pertama dah iaitu bapa senior dah, itu saudara Faizul dah, di mana dia berada, dipersilakan. Berikan suara tepuk tangan. Ya, dan satu laginya dan tidak lupa juga satu laginya sebagai senior juga iaitu mantan ketua umum Pemiti Semarang saudara Haris di mana dia ada dipersilakan. Baik, terima kasih kepadanya yang sanggup berdiskusi ataupun buah bersama kita pada malam ni. Maka suasana kita adalah camping pada malam hari ini, maka kita santai ataupun relax saja. Hak ngantuk tu out dulu. Tu. Kita menikmati alam-alam sekitar kita dan kita orang yang apa relax seperti biasalah kita buang malam kita mari buah mari buah memang dah tu. Jadi berkaitan dengan Green Melayu Suci Petani yang sudah mengadakan pada 3 Syawal ataupun di lokasi Pantai Teluban Saiburi pada hari ni tu, maka kita juga mengadakan tu pada 3 Syawal juga dengan bentuk camping di Pinusan Ngelimu. Maka orang kata Green Melayu ataupun hijau Melayu ni. Hijau Melayu Suci Petani. Maksud ataupun pengertian filosofi dari kalimah-kalimah ni. Tu. Kita nak mari memecahkan kita nak mari buahkan tentang dengan hal ni. Gapo maksud daripada kata-kata ni. Tu. Malam ni boleh tahu. Kita boleh tahu. Gapo sangat.
Tu pi ada kalah, pi ada buk tu baik. Tu. Jadi orang panggil tu dah. Tidak lewatkan masa lah. Dah, tidak lewatkan masa. Dah, saya ke paparkan dah kepada ahli panel dah yang pertama dah iaitu dengan dah bertopi ataupun berjudul dah pelestarian alam. Ya dah. Ya, pelestarian alam. Dah, lagu mana? Dah, kita itu seharusnya ni apa? Dah. Nak jaga-jaga leh. Dah ataupun nak jagalah. Dah nak jaga lagu mana? Leh. Dah, pelestarian alam. Dah. Maka tidak lewatkan masa. Dah, saya serah kepadanya. Dah, saudara Haris. Dah, dipersilakan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzi yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pertama, terima kasih kepada moderator yang memberikan untuk saya berbicara pada kali ini. Nah, pertama kali, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah karunia-Nya, sehingga kita boleh bernyawa dan juga boleh berfikir lagi. Nah, bikaulina alhamdulillah. Salawat dan serta salam kita paparkan kepada Bapak Revolusioner Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Doa restu kita sampaikan kepada para mujahidin, para relawan, para yang tidak suka para yang suka pengorbanan, suka kontribusi baik beberapa hal untuk agama dan juga untuk meninggikan kalimatul haq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Pertamanya yang terhormat kepada Ketua Umum Pemikti Semarang dan juga HMPI Semarang dan staf jajarannya yang saya hormati, seluruh hadirin dan juga hadirat yang ikuti pada malam yang mudah-mudahan penuh dengan rahmat. Allahumma amin. Baik. Sebenarnya pada malam ini, saya merasa tidak layak untuk duduk sini. Kerana saya itu bukan belajar tentang alam ataupun fakultas perhutanan ataupun lingkungan itu. Karena saya pun tidak menguasai tentang materi-materi alam dan juga beberapa hal yang berkait dengan lingkungan. Gitu. Tapi alhamdulillah dengan kesempatan kali ini memberi peluang pada saya, boleh sedikit saya cari ataupun menggali beberapa hal berkaitan dengan alam. Baik. Untuk pada malam ini, saya ingin menyampaikan berkaitan apa itu alam. Apa itu alam? Alam itu adalah sebuah yang sudah menyediakan oleh Tuhan untuk manusia ataupun makhluk hidup guna. Kerana
dalam kita nak guna beberapa perkara alam ini, nah tak lain tak bukan, nah dalam kesadaran kita. Nah kesadaran di sini apa? Nah kesadaran di sini satunya berkaitan dengan kita ambil tahu berkaitan dengan alam, apa itu panggil alam dan juga manfaatnya apa. Nah jika kita tahu manfaatnya, nah kita menggali berkaitan dengan alam, makanya itu otomatis kita akan cinta terhadap alam. Nah di situ. Nah jadi pertamanya kalau kita kecek alam ini, nah tidak lagi jauh beberapa yang kita duk kenal, yaitu salah satunya gunung. Nah gunung salah satu alam, dan juga hutan, baik sungai ataupun air, beberapa perkara berkaitan dengan alam ini, nah yang kita sudah tahu. Okey. Nah alam juga memiliki potensi, iaitu panggil sumber daya. Nah sumber daya yang melimpah untuk kita nak menggunakan. Nah di situ, nah di atas kita nak guna alam ini giku anu, dan juga alam ataupun lingkungan ini merusak ataupun nak baik duduk di atas manusia. Nah jikalau manusia yang menjaga ataupun sudah kena beberapa perkara yang dicipta oleh Tuhan ni, nah dan juga kita tahu manfaatnya, nah makanya di situ, nah otomatis bagi kita tu melestari, karena kita tu penuh dengan kesadaran. Yang pertamanya yaitu kesadaran kita. Okey, nah jadi kalau kita nah kalau kita pergi kepada alam, nah alam perspektif Islam. Nah jadi kalau pandangan di agama Islam ini berkaitan dengan alam dan juga lingkungan, nah kita boleh ambil tahu, kita boleh ambil mempelajari di Quran surah Al-Jasiyah. Nah iaitu ayat yang 13, nah yang mengatakan, dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, nah sebagai rahmat. Nah daripadanya sesungguhnya pada demikian itu, nah benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Nah jadi di sini kalau kita boleh ambil pesan ataupun makna daripada ajaran surah ataupun ayat ini, iaitu Tuhan sudah menyiapkan alam, nah di lingkungan yang dapat menunjang kehidupan makhluk di dunia. Sebagai manusia kita harus senantiasa menjaga dan juga merawat dalam sekitar. Nah, itu. Jadi satu yang kita melestari ataupun menjaga alam ini, iaitu satu kewajipan bagi kita juga. Nah kewajipan bagi kita, nah untuk kita nak jaga alam. Gitu. Oh. Ya. Nah, satunya kalau kita pergi kepada di Taning, nah di rumah kita. Nah, kalau kita pergi kepada rumah kita, satu pusaka, nah satu pusaka yang diberi untuk orang Taning, iaitu saya akan contoh satunya, iaitu Hutai Halabala ataupun Balahala.
Itu. Nah, hutan ni terkadang saya pun kecewa juga. Nah, kecewa kenapa? Nah, kenapa? Kerana dalam kita itu tidak sadar berkaitan dengan alam. Nah, tidak nak ambil tahu berkaitan dengan alam. Padahal di rumah kita tu alam ni panggil hutan, subur dan juga ada beberapa Banyak sumber ya. banyak yang kita boleh ambil guna dalam hutan-hutan hala-bala ataupun bala-hala yang kita tak tahu. Salah satunya panggil hutan tu nah sumber air. Nah, sumber air untuk yang kita dah kenal iaitu sungai apa namanya? Sungai Patani. Nah, Sungai Patani yang lalu pada jalan masuk di Taning, tubik ke laut, tubik ke timur. Yang keduanya Sungai Saiburi. Nah, Sungai Saiburi tubik sumber dari hala-bala juga. Yang ketiganya salah satu sungai besar itu Sungai Kolok. Itu nak yak atau subur itu. Nah, dan juga dalam kita sudah tahu bahawasanya rumah kita itu alam sekitar kita ataupun perhutanan kita itu subur. Ada banyak perkara yang kita tidak tahu. Namun di situ kita seharusnya menggalak dalam salah satu kita itu seorang yang sudah terjun dalam dunia akademisi. Makanya untuk tahun ini berkaitan dengan seluruh tanding itu sadar berkaitan dengan alam, berkaitan dengan lingkungan ataupun hutan ataupun gunung, bukit, ike. Sungai saya suka mak. Yang pentingnya kita itu seharusnya kita itu kena cari ataupun cari bukti apa yang sudah dikaji, apa yang sudah diteliti ataupun apa yang nak kucai itu sudah analisis, sudah kaji, sudah temu perkara tu. Kita seharusnya kita nak ambil tahu situ. Dan juga peran kita itu dalam kita sudah ambil tahu itu 50% tu sudah menjerat dalam tubuh itu. Kita merasa cinta terhadap tanah air. Kerana kita mencari, menggali apa saja yang ada di tanah bumi kita. Makanya muncullah cinta terhadap tanah air. Salah satunya itu yang kita sering dengar itu hubul watan minal iman. Dalam jalan-jalan kita mengenalkan alam ini nak membawa ke kita tu penuh merasakan cinta terhadap tanah air. Dan juga di situ setelah bukan sekadar kita ambil tahu saja, namun orang kampung. Orang kampung yang duduk situ, mungkin mereka itu tidak tahu. Tidak tahu apa manfaat terhadap alam sekitar pun di bukit sekitar rumah dia tu. Saya nak akik satu tokoh yang saya rasa pun kita tu kenal lah kau. Iaitu Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Bin Muhammad Zain. Beliau lahirnya di Taning. Lahir di Taning tapi besar di Mekah. Beliau besar di Mekah. Iaitu belajar ilmu kedoktoran dan juga sambung di Al-Azhar. Tokoh itu banyak yang tokoh-tokoh itu ulama-ulama dulu tu mengkaji ataupun meneliti apa saja yang ada di tanah kita. Salah satunya kalau kita kenal Syekh Wan Ahmad Al-Fatani ni, beliau lahir pada 1850. Meninggalnya awal-awal abad yang ke-20, 1920.
awal-awal 08 atau 17 tak silap saya. Nah, beliau salah satu beliau belajar ilmu kedoktoran. Ilmu kedoktoran yang beliau belajar itu sehingga ke beliau mencetak satu buku. Mencetak satu buku berkaitan dengan ilmu tabib. Nah, ilmu tabib di sini iaitu ilmu yang perubatan, ilmu yang buat ubat dengan cara pakar-pakar alam, pakar-pakar akar kayu ataupun sumber-sumber daya alam. Nah, jadi pesannya beliau, nah yang saya pernah sedikit membaca berkaitan dengan sosok tokoh Syekh Ahmad Al-Fatani ini, nah memesan juga beliau. Nah, memesan bahwasanya untuk kepada seluruh, nah dulu tu kerana beliau salah satu pelupuk ulama Nusantara. Nah, kita kena bangga di situ. Nah, ulama kita, nah salah satu ulama Syekh Ahmad Al-Fatani ini pelupuk ulama-ulama di Nusantara ini, nah untuk menghalau penjajah di Nusantara ini. Nah, salah satu tokoh. Nah, jadi dalam karya beliau itu, nah iaitu yang nama Tayyibul Ihsan fi Tibil Insan. Nah, kalau kita nak pergi cari lagi boleh lah. Nah, banyak lama duk teliti berkaitan dengan karya beliau tu, dengan kitab hak beliau cetak tu. Jadi di sini, nah pesan beliau itu suruh orang-orang di Nusantara ini mencari ataupun mengkaji berkaitan dengan sumber daya alam apa saja yang boleh buat ubat. Nah, itu subuh. Nah, rumah itu subuh. Nah, pesannya suruh mencari dan juga suruh belajar berkaitan dengan ilmu perubatan dan juga ilmu ekonomi, ilmu sosial dan sebagainya. Nah, di situ nak kata di luar selain daripada Nusantara ni payah. Nah, payah berkaitan dengan herba-herba nak buat berkaitan perubatan ilmu tabib ini. Nah, makanya di situ nak mudah-mudahan di situ kita boleh ambil faham bahawa hutan-hutan ataupun alam sekitar di rumah kita ataupun di Nusantara ini subur. Nah, makanya kita boleh dalam panggil mudah-mudahan dalam forum ataupun dalam acara ini, nah dan juga saya rasa di Taning tahun ini, nah panggil berat sikit lah bagi mereka-mereka yang mehir ataupun pehir berkaitan ilmu-ilmu perhutanan, nah ilmu-ilmu alam sekitar, nah ilmu-ilmu laut teh, ilmu gapo tu, karena seluruh Taning sekarang itu sudah sadar nah bahawa tanah kita subur. Nah, ada beberapa banyak nah berkaitan boleh buat ubat dan juga boleh pakar apa saja yang ada di hutan dan juga di laut. Tu situ. Nah, jadi dan juga satu lagi, nah mungkin cukup dulu. Cukup dulu untuk saya dalam menyampaikan berkaitan dengan alam. Nah, jadi dengan melalui forum ini, dan mudah-mudahan kita itu mudah panggil kesadaran kita terhadap alam ataupun terhadap lingkungan kita itu dalam kita nak melestarikan lebih meningkat. Dan juga setelah pada ni berharap kepada kita semua tu untuk mencari ataupun mengkaji, menggali berkaitan dengan apa saja yang berada di 3 wilayah kita berkaitan dengan sungai, bukit, gunung, lembah, apa saja tu. Jadi di situ
nah boleh menambah kesedaran kita, dan juga kita sebagai mahasiswa, nah peran kita nah boleh edukasi kepada masyarakat yang belum mengetahui berkaitan dengan manfaat ataupun apa saja yang kita boleh berguna terhadap alam yang dikasih oleh Ilahi kepada kita. Nah, okey, mungkin cukup bagi saya. Nah, kurang lebih mohon maaf. Nabillahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi, saya tanggap tadi, yang dipaparkan oleh Mate, yang katanya jika kita tahu Allah tu manfaat ke apa kepada kita, maka kita ada kesedaran untuk nak melestarikan. Tu otomatis lo dah. Jika kita tahu manfaat. Tu. Sekarang ni kita tak tahu. Habis kita tu tak jaga. Apabila kita sudah melestarikan, maka kita ni adalah satu orang yang mencintai apa yang kita mencintai tanah air. Tu. Yo orang panggil tu apa yang ni? Hubung apa? Ataupun hubung kait. Lagi tak jauh tu dah. Hak Allah dengan tanah air ni. Jika kita jaga Allah, sama yang kita jaga tanah air dah. Duduk situ. Kerana tu sumber daya Allah pun dia duduk atas tanah juga. Apa tanah dulu tu tempat kita lahir juga. Maka kita jaga apa yang tak Allah, dan seperti itulah kita jaga tanah air kita juga. Di situ. Maka untuk selanjutnya Honing agak tahu spesial sikit. Spesial. Mungkin dia satu buat sudah. Kita tak tahu juga ni. Spesial sikit. Dia apa dah ni? Jus Mileh. Maka kita kena dengar apa ni? Ada buku catat. Tidak ada. Baru lebih apa buka lenduk kena. Catat. Tu. Maka selanjutnya kita akan nak mengupaskan ataupun nak kenal apa itu hijau Melayu, suci Patani, ataupun green Melayu. Tu. Orang itu sekira. Kenapa? Buat green Melayu. Tawak green Patani, suci Patani. Tu. Pusinglah. Jadi situ. Kita tidak lewatkan masa kita serahkan kepada Abang Faizul dan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama dan utama saya ucap terima kasih pihak yang mengadakan acara kali ini. Sebenarnya saya ikut terlibat juga dalam kira cara dah. Tapi orang yang mengusul ni KU HMPI dan juga KU Pemikti duk kira cara dah tak tidur. Jadi setak lepas terawih hingga siapa sau beberapa malam duk kira nak boleh sudah acara apa rencana acara tu. Tapi hak tak buat kira tak rencana, iaitu pergi apa. Kalau hujan dah dalam rencana. Hujan lah gimana kalau hujan. Ada dah dalam rencana. Ya lekat. Apa? Apa tak kira. Jadi situlah kita nak kalau rencana terdepan tu kena we meliputi.
Jadi saya ni menjawab Green Melayu Suci Patani deh. Green Melayu Suci Patani ni kalau kita duk tengok live streaming dari Melayu Raya, CAP, Wartani, cukup banyak dah. Lepas tu saya nak pergi arah lain, nak pergi putar balik pergi kepada dasar yang sebenar. Dasar yang sebenarnya dah ilmu tauhid ni kaedah dalil bahawa Tuhan ni ada apa? Kalau tak ada Allah boleh hadir. Wujud artinya ada. Apa dalilnya? Allah ini. Dalam sifat 20 start pertama tu dalilnya alam ini. Atau sakut dah Allah situ tu. Allah ni membukti goyak kata Tuhan tu ada. Kalau misalnya tak ada Allah, gapo bukti atau Tuhan ada? Cuba kita fikir. Tak ada Allah ni. Kita manusia. Gapo matahari Allah juga. Boleh semua alam. Dah. Alam sejak dulu hingga sampai sekarang, kalau kita tengok dalam sejarah Nabi tu, ya ada ketidakseimbangan alam. Jadi Tuhan murka kepada manusia melalui bencana alam. Jadi Green Melayu Suci Patani saya nak royak ada 3 kemungkinan boleh tubik tema ni. Ada 3 kemungkinan. Ingat. Kemungkinan pertama, tapi hak ni tak kuat. Dah. Gerak ke perjuangan di rumah kita tu, kalau kita memperhatikan 2022 ya pernah ada ucapan dalam YouTube. Ya ucap mengenai eksploitasi alam. Dia sedang eksploitasi alam, gas, petroleum, energi. Banyak ia sebut. 2022 sama puasa. Kalau kita nak cari di YouTube tu, orang ketek kosok BRN tu pakai baju hijau. Peta taning lip laki. Dah. Kalau kita perhati ayat dalam tu BRN sudah sebut dah tentang kita kena mempertahankan, menjaga alam. Dah. Berarti Green Melayu boleh hadir tak mari situ? Boleh hadir tak? Pasal apa tak boleh hadir? Sebab apa? Sebab atur 2022 dah. YouTube tu. Lepas tu kemungkinan gapo lagi? Kalau bukan mari situ. Yang kedua, kita orang Taning menghadapi bencana alam 2 tahun berturut-turut iaitu banjir besar. Banjir besar tu wakwi orang Taning kena muhasabah. Ada apa dengan banjir berturut-turut, lepas tu banjir super bala lah mana tu. Kalau kita tak fikir ambil bersama untuk nak jaga alam, maka alam murka kepada kita. Alam murka biasa tu, alam murka. Dia tidak seimbang dah. Tanah banyak, orang kayu tak banyak. Air rusak. Segala-gala yang dirusak, alam tidak seimbang. Hujan tak betul musim. Panas juga tak betul musim. Buah kayu pun buah tak betul musim. Tu alam sedang berbicara suruh kita jaga-jaga boleh-boleh dah. Jangan sampai ribut besar. Gempa bumi, banjir besar. Tu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan ni lah yang paling besar. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga ni sakut cerak lah. Iaitu KUY itu sebut dah saat ni SEC. SEC ni yuduk dalam Eutelsat chart YCP hok rakyut Southern Economic Corridor. Southern Economic Corridor ni jadi di wilayah selatan bukan hanya Taning saja. Ada Pok Chumpon, Surat. Kawasan selatan ni pemerintah sedang membangun
membangun industri. Industri ini usahakan. Geno yo bangun. Yo bangun ni sebab kata yo nak gerak, yo duk rencana nak gerak. Nak gerak sambung di antara Laut Andaman dengan Autai. Tapi berasa tak kuat juga. Berasa tak berani. Berasa tak berani sebab apa? Singapura ada bawah ni. Singapura pun debel juga. Kalau you gerak situ, Singapura akan jadi ancaman. Waktu kemungkinan besar, you tak gerak. Tapi, you buat pelabuhan belah Laut Andaman dan juga buat pelabuhan belah Laut Autai. Lepas tu, you nak buat yale tu lah. Ambil kontainer belah Laut ni, hantar. Buat yale besar lah. Jadi, apabila nak buat yale tu, kena pakai energi api. Kena pakai api ni jumlah banyak. Apabila kapal laut nak mari cok nak cah bateri kapal laut, contoh dah. Tak tahu lah ya cah bateri dah. Tapi nak oyak contoh, apabila kapal laut mari di pelabuhan, ya tentu kena tambah energi. Minyak api hok dalam kapal laut tu. Maka nak ambil api mana? Nak ambil api mana? Di situlah kena bangun belah-belah dah. Rong Faifa. Ya duk pisah nak bangun rong Faifa je lah dah. Jadi duk cedek benar ni. Ya nak buat banyak rong Faifa tu. Tak kira mari di Tanhin, mari di gapo tu. Buat cedek untuk ekonomi. Pak ekonomi ni kembali pada siapa? Ekonomi kelik kepada orang-orang luar juga. Bukan orang tempat teh. Kalau mak dah, dia kata dia nak bangun industri di selatan ni untuk wi mak kerja, untuk wi sayuti kerja. Wi mudah tak sewi kerja ke bakak Tapi demo atau radak mak ni kalau boleh kerja ni duk nyapu kat depan tu ya diam. Tak tu tak tu suk tak tu ada manager ada CEO rasa pedak. Jadi kita kena kira hak you duk promote you kata nak buat orang kita mudah kerja cari makan. Kerana you gapo you tengok kata hak kita hak duk usaha duk lawe orang-orang tiga wilayah duk lawe ni. Orang sesak. Orang tak cukup makan waktu ngaji kurang. Dua kali tu. Dia kata pendidikan kena buat jadi orang mudah nak ajak mungkin pedih, mungkin belajar buat bang. Jadi orang mudah ajak sebab ngaji tak banyak. Dulu ngaji tak banyak. Kita duk tengok orang-orang dalam susun ni hak gerak ke tu, S2, S1. Cuba perhati molek. Bukan sebab dari kurangnya pendidikan dan bukan juga dari lemahnya ekonomi. Mau kita orang sesak ramah, buat jadi huru hara, buat jadi orang tu lawan dengan pemerintah nak musuh perang tu. Gitu tak? Sebab apa? Bukti dah. Buktinya 2007 ni angka berlaku paling banyak di Mahita. Berlaku paling banyak sepanjang sejarah. Start di 2004 lah dah. Berlaku paling banyak tu di 2007. Apabila tengok di 2007 tu, lagu mana keadaan ekonomi Mahita? Ternyata ekonomi Mahita pada masa tu kerak mahal. Orang buat jadi mudah nak makan. Orang buat tubik kereta pai merah, motor pai merah ramai. Tapi kenapa bang banyak? Pertanyaan kenapa bang banyak? Berlaku berde banyak. Berarti kata bukan faktor ekonomi. Bukan orang miskin buat jadi nak lawan tu. Tu. Jadi 3 kemungkinan Green Melayu tu tubik tema ni. Apabila tanya kata dalam sejarah Islam, kita diskusi dah ni. Dalam sejarah Islam, Nabi gapo hak benar-benar buat dah tentang jaga alam ni. Boleh awak dah ni, buat bayar. Ada diskusi apa subuh.
Nah, kalau kita tengok jelas-jelas Nabi Nuh. Dah. Oh. Di mana? Bukti kata Nabi Nuh tu pernah jaga alam. Jadi peristiwa Nabi Nuh buat naik belakang tak kapal laut supaya tak sewi sunpan. Nah tu banyak ke binatang hak Nabi Nuh beserta dengan kapal ya tu. Jika ya tak buat naik hari tu, manusia nak akepo di sini. Ada tak lembu kubah, ada gajah ke apa. Nah tu. Jadi Nabi Nuh tu sudah melestari dah. Melestari dah alam ni. Nabi Nuh. Apabila kita tengok bukan Nabi Nuh aja, ternyata dalam Quran sendiri, ini jailun fil ardi khalifah. Ya, jaga saya nak sebut ayat Quran. Dalam pasai tak sebut ayat Quran. Pasai tak situ ya. Kita nak ayat atau ketika Tuhan nak cipta Nabi Adam untuk jadi khalifah di muka bumi, ada pertanyaan pertanyaan seolah-olah tidak setuju dari malaikat. Kenapa nak cipta sedangkan mereka ni akan merusak muka bumi dan suka berperang, suka tumpah darah. Jadi merusak muka bumi dan suka bertumpah darah. Dua tu. Hak malaikat tahu dah. Tu email rumah tu lagi. Tu email ni, dia tu email mati. Cerita sikit dia tu email rumah tak ada. Lepas tu Supervisor tu email. Relax lu. Tak apa gerak putus dah. Jadi makhluk sebelum Nabi ada, tu boleh jadi sudah pernah buat merusak, sudah suka merusak di muka bumi dah. Merusak alam lah. Kita tak tahu makhluk sebelum ada tu bentuk seperti apa, jin ke gapo tak tahu. Tapi tu saya kata, aku lebih tahu darimu. Aku lebih tahu apa yang tidak kamu mengetahui. Itu saya kata. Ciptalah Nabi Adam. Turunlah. Jadi atau konsep manusia dicipta untuk menjadi khalifah, untuk menjaga keseimbangan alam dah. Jadi khalifah untuk kelola, untuk jaga, untuk melindungi, untuk lestari dah. Cuba tengok. Nabi Adam turun tu beserta gapo? Dia tahu. Nabi Adam turun atas muka bumi beserta gapo? Bukan turun kelanyir dah. Kayu. Wah tahu. Daun kayu so. Lepas tu batu so. Gapo so lagi? Wasa tiga. Siapa tahu so lagi? Saya tak ingat. Wasa tiga kali Nabi Adam turun lagi tu. Api kayak gapo tak tahu dah. Tapi dua kali tu jelas. Daun dengan batu. Batu tu duduk mana? Batu tu hak kita duk kucuk di Kaabah learning. Jadi batu tu turun serta Nabi ada tu dari syurga. Batu tu asal warna putih.
Jadi cak hitel ni tu dah. Jadi cak hitel tu kata setengah ulama karena dosa umat manusia hidup kucu tu. Jadi batu sebenarnya tu dari surga sehingga timbul peristiwa Nabi Muhammad diri nak akak batu tu. Dan nak akak batu lagu mana? Bani Quraisy tak setuju, banyak kabilah sehingga Nabi Muhammad baru putus asa, kita akik tak takai pergi bucu-bucu tu. Berarti batu tu sangat berharga, sangat mulia dah walaupun orang musyrik pada masa tu. Lepas tu daun. Hak ni besar ni, hak alam ni. Nabi Adam buat turun daun. Daun tu jadi mana? Setengah ulama kata daun ni lah cikal bakal yang akan jadi pohon gaharu di India. Pohon gaharu ni pohon hak buat air bahong. Hak bahong sedap. Kalau tak percaya pergi baca mula. Karena saya berasa 3 kara tapi tak ingat satu kara lagi. Hak turun beserta Nabi Adam. Ya. Okey, kita tahu dah Nabi Adam tu turun lestari alam dah. Sehingga siapa di akhir Nabi Muhammad diri pun, walaupun kamu mengetahui esok nak kiamat, walaupun kita tahu yakin dah kata esok nak kiamat, kita ada butir tamar sutir. Nabi suruh tani, dah deh tu. Walaupun kita tahu esok nak kiamat, tapi kita kena tani. Mana atau besar ni? Green tu, green. Dalam perspektif, dalam pandangan hak Islam tu, kalau tengok hak barat sendiri, marinya manusia nak jaga alam ni baru ya. Abad ke-19. Jadi tahun 80 lebih. 1872. Tahun 1872 ni dia mula ada industri. Lagu mana pergi industri? Manusia mula panah wak injing. Apabila manusia panah wak injing, dia nak buat satu produk ni cepat sehingga wak biadi alam tu rusak. Dengan sebab injing ni hidup ni tak kena pakai masa lama lah nak proses satu-satu kara. Tu. Minum ais dah? Green. Green. Soalan Baru green. Tu dalam pandangan hak barat. Hak barat dia kata setelah mana industri, manusia duk guna industri, para kapitalis, orang yang ada duit banyak, orang kaya ni duk buat kerusak ke alam dah. Duk buat kerusak ke alam ni, utang nak ambil utang ya. Tuan nane dak nane. Tapi duk ambil hasil bumi ni buat jadi satu produk untuk nak jual ke hak tak ngaji ni. Duk jual kepada orang-orang hak tak ada, orang hak sesak lah dah tu. Para kapitalis ni, orang yang merusak alam. Sehingga timbul idea untuk nak menjaga alam. Jika manusia boleh kecek untuk nak teher martabat diri dia, ya boleh kecek. Tetapi ni jika pohon boleh kecek, yang nak kata gapo? Sebelum kita nak tebel ya. Jika pohon ni boleh kecek, gapo yang nak kata sebelum kita nak tebel? Tani mula. Tentu dia kata, jangan tebel lah aku. Aku nak mati. Nanti siapa masuk? Aku akan mati. Dia kata gitu. Dia tak kaya atau muntane dulu lah sebelum nak tebel, aku tak atau itu kan. Dak cerak lah. Maka orang hak mula-mula tu
Dia mula kecek, dia mula tulis poster ikat di pohon kayu. Royak atau jangan tebang. Jangan tebang. Banyak pohon dia tulis. Sehingga timbul kesadaran yang besar di Amerika tu. Orang mula ambil perhatian kata, oh ternyata alam boleh berbicara weh. Bukan manusia saja. Hak asasi manusia lama dah ada. Tetapi hak alam ni geno manusia tak bui dia. Wak suka-suka nak tebeh. Suka-suka nak buat rumah ke apa tebeh pohon. Jadi learning setara je deh. Alam dengan manusia setara. Dia ada perspektif dalam Islam ni kita tengok atau semua makhluk hak Tuhan buat ni untuk dimanfaatkan oleh manusia. Tapi bagi orang barat di hari ni pohon ni sama sedarajat dengan manusia. Satu makhluk. Kita tak boleh merusak dia. Ada hak gak ya. Dia ada hak. Kita pun ada hak. Tu. Kita kena jaga dia. Dia pun akan jaga kita. Tu hak barat. Tapi umat Islam ni sungguh pun konsep dia kata makhluk adalah ciptaan Tuhan untuk digunakan manusia, umat manusia lah. Tapi tetap kena jaga. Tetap kena lestari. Tu seperti itu. Tu hak alam green Melayu. Green Melayu ni kita duk kata subuh bohong dah. Nipu saja. Taning subuh tu dalam sejarah. Taning subuh tu dalam sejarah. Kalau tengok tinjau di hari ni, taning subuh belum tentu. Kerana seramik gunung ada seramik hak demo dua mozaik dua makuk pingin gapo tu korek mik demo dah. Korek hari-hari. Hak tempat ada mah dok mik hari-hari. Hak tempat ada gas dicenok tu. Rong yek kas dicenok dok mik hari-hari. Mana lagi? Kesuburan hak kata bumi tan ini subuh dari dulu no kira cara dah di hari ni. Maka perjuangan untuk menjaga alam bukan hanya BRN yang wajib bertanggungjawab, tetapi semua orang tani. Jadi, mari konsep Green Melayu ni saya tengok sebagai vaksin. Nyakit duk ada dah, nyakit duk mula nak masuk. Maka apabila setiap pemuda-pemudi masuk vaksin Green Melayu ni, otomatis lawan dengan pemerintah tu bukan BRN, bukan abdi dah. Tapi orang-orang saya kepada alam ni. Sikit lagi, benar atau tidak, kita ni akan berhadapan dengan belagak-belagak untuk nak teher tempat kita ni. Tak si dia mau bangun sini, belagak. Tak si dia mau bangun sini. Jadi timbul belagak banyak-banyak tempat. Sikit lagi. Hak tu dalam koyale, hak saya duk tengok lah. Apabila vaksin ni masuk jerak dalam pemuda-pemudi. Tapi pertanyaan kata kita ni khabar tahu mana kata alam tu melindungi kehidupan kita. Dan kita wajib menjaga alam tu setara mana. Apabila kita tak sadar ya tak lahir. Saya tu. Saya terhadap alam kena kira cara dia ini dah. Tu. Jadi molek atau Green Melayu bukan saja-saja kata pepatah Melayu yang indah. Yang dirangkai untuk cari penarik ke pemuda. Giku pun ditelubih saja. Bukan. Tu. Kita tengok atau Green Melayu sebagai vaksin. Vaksin hak masuk di setiap orang. Karena perjuangan untuk membela, menjaga tanah air, ya dah. Green Melayu ni duduk dari kotak perjuangan tanah air. Tanah dan air. Kalau bahasa Inggeris homeland. Homeland ni rumah dah. Tapi tanah air apabila kita translate bahasa Inggeris tu homeland. Apabila pergi balik bahasa Sia jadi pendin. Tak ada air dia. Jadi pendin. Tapi Melayu ni hebatnya orang tua dulu ni dia rangkai dua kata lalu dah, tanah dan air. Jadi daging darah.
sehingga menjaga tanah air sebagian dari tanah-tanah kita tu ada ime. Kenapa? Sebab ulama tengok aku ni, ulama kata merusak alam sehingga manusia tak boleh nak duduk tempat tu. Wak di ladang dakwah tu tak ada. Apabila ladang dakwah tak ada, ulama nak ceramah kepada siapa? Ulama nak seru siapa? Lemu rubah. Tak. Maka ladang dakwah ni tak ada. Tak ada bukan sebab tak ada dengan sendiri. Ada orang buat usaha we tak ada. Apabila ada orang usaha dak buat we tak ada ladang dakwah ni, maka solusinya adalah jihad. Sabitlah. Jihad mempertahankan tanah air ni, sebagian dari orang tu ada atau tak ada ime. Tu rangkai hubul watan minal iman tu mai kok tu. Jadi kita dia hari ni green aja ya dulu. Green Melayu ni duk dalam kecintaan tanah air. Apabila kita sadar terhadap tanah air, maka green tak kena pergi panjang lebar lah green Melayu ni. Sekaligus sebab ada dalam huraian tanah air ni panjang lebar dalam baik ulama Indonesia, tokoh-tokoh perjuangan Indonesia hak bukan orang berat ke agama pun banyak kecek hal tanah air ni. Pada yang kata perjuangan tanah air ni tak ada dalam agama Nabi Muhammad tak ajar. Dia dulu. Jangan kata. Kerana ya ada tu. Ya ada orang yang kata perjuangan membela tanah air tidak pernah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dah. Jangan kita, sungguh weh. Tapi tak ajar ni. Kritis sikit ni. Ya. Kena kritis sikit. Kata-kata tu mengelabui pemahaman kita. Ternyata Nabi Muhammad tu ketika ia dibangun pentadbir di kota Madinah, ia tak lupa untuk Fathul Makkah. Dia pergi belum ramai. Jadi kata peristiwa Fathul Makkah tu kenapa Nabi duduk Madinah senang dah. Kenapa kelik Mekah pula? Kerana tanah air, tempat kelahiran. Jadi terpaksa kena kelik buka kota Mekah tu. Bukan serta tu perjuangan Nabi tu. Di sini dia mau kata Nabi ada juga nasionalisme. Nabi ada nasionalisme. Bukan hanya di Mekah ketika peristiwa Fathul Makkah aja. Kalau kita tengok Izajah Nasrullah, ayat Izajah tu ketika peristiwa buka kota Mekah. Sebelum nak buka kota Mekah tu, ketika Nabi Muhammad tu musyawarah dengan orang Yahudi, Bani Quraisy, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, 3 Bani Yahudi hodok di Madinah. Nabi Muhammad sorak tu atas dasar agama ke atas dasar bangsa? Kalau tanya, bangsa sebab tu agama lain, tapi mari sorak untuk nak jaga Madinah ni. Tetapi satu bani dari Yahudi tu halang. Di situ peristiwa mula-mula orang benci kepada Yahudi. Tu dalam Islam mula-mula antisemitisme orang. Manusia orang beragama mula benci kepada orang Yahudi sehingga Yahudi terpaksa pindah tubik luar Madinah. Kena mat. Karena Nabi dua solusi ya. Mu mati ataupun mu kena hijrah. Tak ada tawar menawar. Dua solusi. Yang halang kau nak tahu? Tak tahu kau. Gini. Nabi mensorak yo ada kafe Quraisy duk rencana nak serang Madinah. Nabi musyawarah pakat kata kita kena jaga Madinah. Tak kira agama gapo. Semua hak lahir di Madinah apabila saya kepada Madinah kena jaga. Ternyata ketika kafe Quraisy siapa mari ada satu bani dari Yahudi tu
halang. Tiket lek belakang. Tiket lek belakang. Tetapi pergi pada kali tu umat Islam ni. Jadi orang kafir Quraisy terpaksa mundur diri. Dalam hati Bani Yahudi hak halang hak ni tu sudah. Sudah. Habis halir lah kita ni. Nabi Muhammad pergi cari dua solusi, nak hijrah ataupun kena bunuh. Maka ia berakuk jumlah warga ya hidup di Gaza, Palestin lah ni. Jadi peristiwa tu banyak mari hidup di Palestin sehingga sampai di hari ni tu Palestin tak aman. Antisemitisme. Setelah ada peristiwa tu ada Hitler. Setelah ada Hitler ada Cina. Hak benci pada orang Yahudi. Bukan baru orang benci pada Yahudi ni. Bukan Hitler aja. Tu namanya atau cinta tanah air. Nabi pernah mencontohi dah. Sorry. Ya. Hundo lagi Green Melayu lah. Green Melayu asal pun cukup. Sebelum kita nak masuk ada suci Patani, kita berasa kita lebih sedap itu buat tanya jawab. Dah. Gitu. Sudah dari saya untuk Green Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah dengar terkaitan dengan Green Melayu. Kehijauan Melayu. Itu alam. Dikira nu. Yang Nabi ada lagi. Waktu mau 3 kali situ lagi. Mari di Nabi Nuh tadi tu kita dengar. Maka ada 3 tadi tu 3 kemungkinan tadi tu. Ingat tak? Gapo hati? Mak ingat tak? Siap aku. Tema ni dengan sebab 3 kemungkinan boleh dubit tema tadi ni. Maka Allah ni sangat penting. Allah ni sumber daya Allah ni. Kita boleh banyak manfaat daripada Allah. Aku jaga. Maka kita nak apa yang kata? Nak menambah kecinta kita terhadap alam. Maka satu cari kesedaran terhadap alam. Maka kita cinta alam. Gitu. Maka untuk sementara kita nak masuk kepada suci Patani. Tadi kita kecek tentang green. Hijau Melayu. Ada satu poin lagi. Itu suci Patani. Tu tengok di suci putih tu suci tu. Patani nak lebih kuning sikit. Tu suci tu putih tu. Maka saya buka. Pertanyaan tu. Ada lagi. Tu. Ada lagi. Kayak ni. Lapika ada kayak ni nak tanya. Kayak ni nak tanya ni. Yakin ani ni. Kongsi. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Izin sikit saya nak tanya. Ya boleh.
mungkin belik sikit. Dia mikir di rata-rata deh, di kabung-kabung, tapi ada pertanyaan lah dari saya utama ni. Ya. Nak tu jadi produk ketek tentang lingkungan ni, saya gambar dulu tu manusia dia tak boleh pisah, manusia salah satu dari lingkungan kok. Nah, jadi atau dulu tu manusia dengan lingkungan tu jadi hidup kutek apa hak ada dalam lingkungan. Tapi di sekarang ni manusia kita gambar lingkungan luas Nah, salah satu ada binatang, ada hewan, ada pokok-pokok kayu, manusia. Nah tu jadi hidup kucak-kucak tergambar kucak-kucak. Tapi bos sekarang ni manusia nak hidup dekta. Jadi atau manusia kontrol alam. Nah, apabila manusia yang kontrol alam, jadi ada hak rusak-rusak gitu. Nah, jadi atau kalau misal atau nama saya gambar lah. Kalau misal atau jadi seperti ni ya. Jadi atau kalau misal atau masalah seperti ni ya. Jadi atau nak ubah tu cara-cara nak kalau misal saya gambar tapi nak pertanyaan itu jadi iya. Itu jadi atau nak jaga guana dah. Jadi atau kita tu gapo-gapo pun kita pisah dengan alam, gapo-gapo kita mengambil dari pada alam lah. Jadi atau cara mana kita nak guna tapi tak jadi rusak hak. Jadi seperti kalau misal rusak setengah ada laku gempa bumi tu lalu seperti itulah sebab kita gambar di zaman sekarang ni manusia tu sudah kontrol alam dah. Tanpa merusak ke. Kalau itu sebab kalau sebab saya ngaji tu psikologi lingkungan tu saya ada pertanyaan dari bapak cara nak ubah cari solusi lebih baik untuk nak ubah masalah ni. Ada kok jawab atau dari salah satu dari sains saya awak kata kita tu sadar dunia mak tu tak yang dirusak. Nah, tapi bapak tu jawab kata sampai hari kiamat pun ada kok sadar. Kalau misal kau jawab betul. Ya. Kita saya gambar tu kalau saya nak tanya kata minta pendapat lah. Ada jalan lain lagi ataupun cara lain lagi hak bukti atau dari sadar. Sebab bapak saya jawab tu sampai hari kiamat tu ya ada hak dia tak sadar. Kalau misal di rumah kita misal nak utama Allah tu dia gantung dengan berat betrong. Dia bukan pada kita sadar. Nah, jadi pertanyaan saya minta solusi hak lain daripada sadar tu apa ya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Dah, jadi solusinya dah selain daripada sadar. Dah. Tu. Jadi sekarang dia kata orang itu sudah mengontrolkan alam. Dah. Maka lagu mana? Dah. Kita tak se dari kita nak guna leh. Tapi tak se merusak ke alam. Dah, selain daripada nak wisada kepada demo tu dah bagaimana lagi dah caranya situ dah maka satu lagi dah Hamdi Pika Ti Hamdi lu dah pergi dah tak ke angin di ke angin lu. Pika dia dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah alam di rumah kita. Sebenarnya di hari ini sebuah alam di rumah kita yang sudah merusak.
Apa yang meresahkan? Dari tangan rakyat sendiri atau pemerintah atau kapitalis? Terima kasih. Okey. Nah, jadi soalan dia kata tu terkait dengan alam mohito. Siapa hok buat rusak? Rakyat sendiri ke prakyut ke kapitalis. Tiga ya wi. Jadi kita cukup 3 dulu untuk sementara. Jadi nombor 1 daripada Abang Yuhan. Dia katanya kita kecek dengan hak leh hijau Melayu. Tetapi apabila pemuda dapat kesedaran jika tahun depan masih orangnya tu kita dah kecek hak leh tetapi kita dah buat pintu rebel. Bagaimana bagaimana solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih soalan yang sudah dipakai oleh Abang Yuhan yang dari Ben. Nah baik, kalau bagi saya, saya tengok bagi saya tu saya tengok di sini. Di sisi jadi Tuhan sudah mencipta menyediakan alam ini suruh kita tu menikmati. Jadi pada tahun ni pemuda boleh dikatakan seluruh tani sadar bahawa terhadap alam ini sehingga ke bagaimana jadi kita itu sekarang buat itu rebel dengan bakar kayu, dengan banyak bakar kayu. Lepas tu kalau saya itu di sini kita mendorong mengkempen bahawa tebal pohon kayu kita tanam. Kita tanam pohon kayu sebelum kita menembang. Kita tanam dulu hak baru. Saya rasa pun boleh. Jikalau kita tu sudah sadar bahawa bagaimana kita itu nak melestarikan menjagakan alam. Sedekah Tuhan buat alam ni suruh kita tu menikmati. Padahal di rumah kita tu walaupun panggil oi kampung biasa tebal pohon kayu salah bagi kerumpamai. Padahal di dalam tu pada orang kapitalis tu kerjasama dengan kerumpamai. Mereka tu boleh tebal waktu baik. Kayu-kayu molek dari hutan tua tu boleh tebal dengan tidak kena perak. Kenapa kita tu orang tempat tu tak boleh pakai kayu hak ada sekitar lingkungan kita. Makanya jikalau kita tu banyak pakai kayu, makanya kita kena mengkempen tanam kayu sebelum kita nak tebal. Saya rasa pun boleh buat kerana tahun ni pun dalam kita sadar berkaitan dengan alam tu tubik ramai. Dan juga sudah sadar dah. Makanya dalam kita saya rasa pun tidak habis. Jikalau kita tu sudah sadar berkaitan dengan alam. Yang pentingnya sebelum kita nak tebal tu kita akan pergi tanam kayu dulu. Situ. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ejud ada jawab juga ke? Kita letak sikit sambung dari hari. Sebenarnya kita diskusi, lepas tu kita letak dah pertanyaan ni. Kemudian setelah kita diskusi, kita lontar pertanyaan ni dalam satu live dah. Kita lontar dah pertanyaan lagu mana habis tu grebek. Boleh adik ketika tanya tu demo atau kita
Dak, kita nak tahu atau apakah sakut Pito Grebel ni dengan Green Melayu. Jadi berlawan ni, kita duk campaign nak jaga alam, ternyata kita duk tebal pohon. Jadi jawab pe mari, kita hurai jawab pe yo kata pemuda duk buat Pito Grebel kayu bukan harga mahal dan kayu sangat mudah dicari. Kayu hak harga murah saja. Dan kayu ni kita pisah tebal pun nak naik. Jadi dalam pagar hak duk semak tu, dia kata pohon kayu-kayu ni lah. Orang duk pisah duk nebah hari. Nebah ternyata tak ada siapa 2 tahun tu tebar dah hotel. Tak ada nak nane tu tebar dah. Jadi satu pohon yang mudah dicari, pohon tak ada harga mahal. Haduk jadi Pito Grebel tu. Kalau kayu-kayu molek hilang Pito Grebel. Tak. Lepas tu dia kata tebal pohon ni, dia kata tebal pohon walaupun kita tak tane, dia tidak merusak sangat. Tetapi hok duk jadi berlawan ni dengan kapitalis ni macam ni. Dia tebal dia tane seming. Dia tane seming, dia tane rumah, dia tane rongan, tak tumbuh dah situ. Jadi kata di situlah wak jadi dunia polusinya di semakin panas. Udara ni semakin loning ni gelegak dah, derat. Jadi dia bukan tebal saja, dia gitane semin wak jadi pohon tu tak tumbuh. Supaya IKN jadi banyaklah tempat kalau kita tengok kemajuan tu dinilai apabila tengok atau semin tu banyak, bangunnya tu tinggi. Bukan di situ. Kemajuan pada masa depan apabila pohon tu terjaga, dilestari. Di situlah orang yang maju, ada etis dalam menjaga alam tu. Sakut dah. Sakut dah semua. Okey. Pito Grebel tu jadi tak berat sangat lah. Memang tu. Bukan merusak alam lagi. Okey. Okey, dah. Terima kasih. Agono. Dah Bayuhan. Dah sangat puas dah. Tu. Ya, jadi hak habis hari tadi tu ya tertanam mula. Ada ayat tanam mula. Tebal tani. Situ. Jadi soalan yang kedua tadi tu solusi yang selain daripada sadar. Tu. Lagu mana lagi? Untuk solusinya. Tu sadar siapa tak ikut ya tu. Dia ada juga orang tak sadar. Lepas tu nak buat lagu mana lagi? Situ. Beri ngatuk lah apa lah. Beri congkak dulu lah. Ada apa? Untuk jawab pertanyaan dari saudari Suraida. Jadi kita nak tunggu harap sampai bila untuk nak jadi seimbang, menjaga alam, melestarikan alam ni. Duk harap kepada orang yang sadar walaupun siapa kemat tak ada lahir kesadaran ni. Jadi gini kena pakai konsep kata manusia ni pada dasar manusia ada sifat tamak, ada sifat takabur, ada sifat apa lagi? Sifat hak lebih. Kekuasaan lebih takabur dah. Jadi dasar manusia tu lagu tu. Emosi tu manusia pada dasar. Tetapi dibentuk oleh gapo sehingga kita jadi stabil molek. Dibentuk oleh une-une, baik une-une hak agama ataupun une-une negara. Kalau une-une hak agama, yo mari dalam kotak ihsan. Ihsan ni kalau kita ngaji pondok tu hidup kecek duk setuh dah. Kita penawar bagi hati. Kecek tasawuf. Kecek tasawuf ni jangan tomok, jangan apa tu. Tu bina kesadaran sebenarnya. Tapi apabila Suraida kata tak sih di kesadaran. Nak ubah jadi pelaka. Jadi kena pakai une-une negara. Une-une negara lagu mana? Hak boleh menjaga keseimbangan alam. Jadi bukan manusia yang menguasai alam, bukan manusia yang mengkontrol alam.
manusia sederajat dengan alam, iaitu demokrasi. Demokrasi ni siapa yang menentukan arah negara? Sebelum nak tebih hutan tu, pemerintah kena tanya siapa? Demokrasi. Pemerintah kena tanya rakyat. Jadi kalau negara yang benar-benar menerapkan undang-undang demokrasi, dia tak boleh nak buat apabila rakyat tempat tak setuju. Jadi lek siye pun support tu dah. Lek siye moh kita ni, siye kata dia pakai demokrasi. Ternyata apabila rakyat tak setuju dengan pembangunan yang nak buat, dia tak berhenti kali. Hak tu, hak yang diperlawan ni. Jadi apabila pakai demokrasi dah, sebelum nak terap, nak jalan pembangunan satu-satu pembangunan, kena tanya rakyat. Apabila rakyat setuju tu baru boleh. Hasrat gapo hak rakyat boleh menentu dalam pembangunan satu pembangunan tu. Demokrasi lah. Demokrasi ni kita ada hak merubahkan undang-undang. Gitu. Jadi untuk nak mengkontrol biar diseimbang antara alam dan manusia, bukit tinggi manusia dah ni dah. Bukit tinggi manusia. Sama ya manusia dengan alam. Jadi kena pakai demokrasi itulah sebagai kunci, sebagai alat wipaga kepada pemerintah. Semua kena pakat-pakat pantau. Apabila pemerintah menyalahi, menyimpang dengan perjalanan tak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat ni boleh menentu, boleh bersuara, boleh ekspresi, boleh tuntut terhadap hak ia tu. Berarti kita di hari ni nak lawan dengan pemerintah terhadap pembangunan di 3 wilayah, kita kena pakai dulu demokrasi. Kalau kita nak lawan dengan ilmu tasawuf, siapa tak ada kok ni. Tak, suruh manusia tidak boleh tomok kerana dalam ilmu tasawuf tak boleh tomok ke apa. Pemerintah tak dengar. Jadi kena pakai demokrasi. Kerana demokrasi nak mengatur keseimbangan antara kehendak rakyat dengan kehendak pemerintah. Pehelah kita demokrasi. Itu sebagai alat untuk merubah undang-undang. Ya buat tubik dah. Sebelum nak buat satu-satu perkara, ya buat tubik dah ayat-ayat itu. Pen dia tu. Jadi sebelum pen tu nak sah, kita lah kena bersuara dah. Jangan bisa apa sah dulu ni. Learning ni entertainment complex. Entertainment complex. Dia mau duk belagak dah di rumah tu. Dia mau duk belagak kata pemerintah nak buat satu tempat hiburan, tempat maksiat yang besar, cukup lekat di situ. Wah, bagaimana dengan umat Islam ni? Umat Islam duk mula belagak. Tak sewi tempat aguning ni. Ada tempat judi, ada tempat jual tubuh, ada tempat ngisak, ada tempat minum di satu tempat tu. Pemerintah duk nak mula lepas lagi. Walaupun tak lama dah. Undang-undang ni nak sah. Kalau tak sah lagi dah lama dah. Jadi gapo kita ni? Kita sebagai seorang rakyat, saat ni kita kecek hak demokrasi. Kita ada kuasa dalam nak menentukan undang-undang tu sah atau tidak. Berarti kita kena lawan dengan demokrasi. Tata cara yang damai. Apabila rakyat terdengar, di sinilah boleh kembali pada tengok perjuangan hak orang tua dulu duk usaha. Pemerintah tak pernah dengar li. Maka yo lawan dengan cara kerah lah. Tu jawabnya hak Suraida. Mungkin sebahagian tu ada terjawab dah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Maka tidak lewat masa, kita juga ada soalan yang ketiga. Siapa yang merosakkan alam yang sebenarnya? Rakyat sendiri, pemerintah ataupun kapitalisme? Kapitalis. Situ. Nanti. Ya ni. 3 tu ya tu. Okey. Persilakan. Siapa yang merosakkan alam? Dia bagi 3
Pemerintah kapitalis tu Rakyat. rakyat. Dah. Kita jadi dua ya. Kerana pemerintah dengan kapitalis itu satu paket. Pemerintah dengan kapitalis satu paket. Pemerintah sebelumnya nak buat, dia buka investasi, dia bukakan loan tun. Kan loan tun ni siapa hak orang loan tun? Kapitalis. Jadi pemerintah buka peluang bagi para kapitalis untuk loan tun. Nah tu. Jadi satu paket dah, kapitalis dengan pemerintah. Jadi dua ya ni. Rakyat atau kapitalis kita pakai tu. Sebenarnya rakyat ke atau kapitalis yang merusak? Siapa boleh jawab? Kita tengok aku ni. Jika ni hutan ni. Hutan ngelimuk ni. Pohon pinuh ni. Kita serah ini nebeh sosok dia. Dia bakal masuk apa? Dengan kapitalis bakal injing mari caku mari ingat injing tu kapitalis mari ingat injing bro habis jing kita biasa tengok dalam klik kan hok biasa tebel cekot tebel tu kapitalis dia main dengan alat-alat hok canggih dia ada duit tak lek lah dia kaya jadi merusak alam. Kita orang biasa merusak dalam masa 100 tahun, kapitalis pakai masa 100 hari. Tu konsep kapitalis ada kekuatan dalam hal merusak alam tu sangat besar. Guna alat yang cukup canggih. Jadi pakai masa yang cepat dalam hal merusak alam. Kita sebagai manusia biasa, orang atau kaya pedak atau miskin pedak dah. Nak tebel merung lep agar tu pakai minggu-minggu. Pajak lupa. Pajak. Kapitalis lain, kapitalis kubota. Juga mari dengan kubota grup. Ability senyap. Ada. Serabut. Boleh itu lalu dah. Tu cepatnya kapitalis merusak alam. Kita pernah pihak tu. Supaya ngapi tu lebih ni. Orang kampung pakap ingin nebel apa ya ingin nebel tak ada kubota ke mana waktu itu nebel akak kubota gimik kayu ada bajak kapak tuku ingin nebel atau kekuatan orang biasa rakyat ni walaupun dalam kotak merusak juga tapi tak sedahsyat supaya kapitalis. Mana kayak gitu? Kita nak akik contoh mana? Hanya pakai masa cepat. IKN, ibu kota. Ibu kota Indonesia di Kalimantan. Pakai masa berapa tahun dia bangun? Tepat luar. Itu projek-projek hak pemerintah campur dengan kapitalis tu. Rakyat banyak tak setuju. Sebab merusak alam. Tu. Mana lagi? Jadi banyak tempat di hari ini tu alam tu dirusak oleh orang-orang yang tomok. Orang-orang yang tomok. Dia nak keuntungnya. Dia nampak atau kalau waguk kami sini. Dah. Kita akan kaya. Maka sebelum nak waguk kami kita kena tebel habis ni. Tebel waguk kami. Menjual susu kami tu tau. Nak kereta Toyota misal. Dia kena tebel habis tu. Getah-getah tu. Honda ke apa tebel habis. Untuk nak buat rungan Toyota. Banyak di hari ni. Lo ni server hak kita duk tengok YouTube, duk tengok Facebook ke apa tu. Tepat taruh data saja tu. Luah mana tahu tak? Luah tak sup mata tengok tu. Kita depoh bukan masuk gitu. Tepat yo sipir data-data kita ni. Wah, pakai listrik tak berhenti tu 24 jam non stop tu. Berapa tahun lagi dah? Seandainya kita kaya ni. Kita manusia ni kena tupai alas siapa kemat. Seandainya alam ni putus,
putus satu sisi yo, muma lalu dah. Kita tengok aku ni. Lo ni yo ada joget TikTok sakbo. Demo kata tu. Yani misal Yani joget TikTok boleh duit banyak Yani. Lepas tu ramai orang pakak nak turut Yani. Joget TikTok, pakak boleh duit ni, sini ni. Ternyata orang-orang lain tu jadi komuma. Sebab tak ada orang nak menani sikit lagi. Tak ada orang nak menani. Indonesia duk kira dah tu. Indonesia duk kira. Ya sebab ada kampung-kampung hak tani padi banyak lah hak duk joget lah ni. Wah, ya duk kira tu. Siap. Orang Jakarta mumah. Mumah kita nak buat ke mana ya boleh duit nani padi tu. Pemerintah duk kira cara tu. Wah, orang mula nak joget TikTok ke apa tu boleh duit ni. Kan? Sikit lagi maya pun buka kelam ke apa. Jadi semua tu jadi konten. Apabila jadi konten, dia tak tumbuh padi. Tak tumbuh warrior. Tak tumbuh isai. Dia di konten tu lah. Beri nak makan isai, nak cari mana? Tak ada nak beli tak boleh lah. Demo pun buat konten juga. Mana sih buat konten lakon? Makan mana? Tu alam ni penting. Tak boleh putus mata rantai alam. Kita perhati ketika COVID aku ni. Ketika COVID, yo ada lockdown dah. Lockdown ni yang dia kata barang luar tak boleh masuk, orang tak boleh nak pergi. Pihak gitu dah. Mau kita pun ada lockdown pun. Jadi ketika lockdown mula-mula tu dalam masa seminggu, orang Jakarta mula post kata beras tak ada. Beras putus. Telur putus. Sebab apa? Kereta tak boleh nak pergi mari. Jakarta tak ada gapo, yo ada seming. Yo ada bangunan, yo ada mewah lah kalau tengok tu. Kayu nampak hebat Jakarta. Tak cukup akhir. Les minggu yo lockdown. Katuk. Pemerintah katuk le masa seminggu tu. Beras habis, telur habis, ikan habis, ayam habis. Tak boleh nak apa dah. Ketar gegar. Kena buka. Buka pemerintah pun. Pak kita di hari ni sebab tu. Jadi faktor untuk nak mempertahankan kehidupan kita ni, nafas kita yang sebenar alam. Apabila tak ada orang nak tani padi, tasning esok nak makan apa? Makan roti. Telur haida. Orang mula malah nak pergi ye, nak joget TikTok ro. Nak makan apa pula? Makan pisau. Orang mula malah ro nani pisau. Muma, pakak muma. Tu di situlah mula gaduh nak nani mula. Mula gaduh buat jadi mahal habis go. Mahal go. Kita duk tengok harga-harga sikit lagi beras mahal, gula mahal gapo ni ya faktor dari tak ada orang nani. Banyak orang duk buat kerja dengan konten. Ya tak ada efek gapo ni. Konten tu, pak konten ni duk boleh khosna dah, duk boleh gapo? Duit dari khosna. Khosna ni siapa? Kapitalis juga ternyata. Jadi no ya atau kapitalis lah yang orang tomok dalam kroep tu yang merusak. Yang merusak tu ia jatuh kepada kapitalis. Manusia yang membawa kerusakan tu. Belum lagi Jumaat-Jumaat. Jumaat-Jumaat usah kecek yang sini panik lagi. Sudah. Terima kasih. Kesimpulannya, jadi orang kata yang menjadikan merusak Allah iaitu kapitalis. Tu. Hak nombor 1 lah ni. Nombor 1 kapitalis. Situ. Maka kita sudah soalan dapat 3 soalan dan sudah terjawab 3 soalan tadi. Maka dengan masa pun ada lagi dalam lebih kurang. Kami selaku membawa acara pada kali ini tutur kata jika terdapat salah dan sikap salah atau silap yang kurang berkenaan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patuh minta kepada kita semua minta foto bersama.
Silakan boleh.